lebih daripada induk yang dibekalkan dalam masa 3 tahun. Untuk kita perluaskan program ini kepada penternak-penternak yang lain pula. Terima kasih. Terima kasih Wakil Jabi. Ada soalan tambahan? Saya nak bagi satu saja soalan tambahan bagi setiap soalan. Terima kasih Timbalan Yang Dipertua. Saya mendapat makluman berhubung dengan projek Lembu Pawah ni, ianya dikatakan tidak berjaya ataupun gagal lah. Boleh tak pihak kerajaan maklumkan apakah faktor ataupun sebab yang menjadikan projek Lembu Pawah itu tak berjaya? Dan kalau ada sikit, kalau ada maklumat tambahan, saya nak minta juga berapa kilo sebenarnya keperluan daging untuk negeri Terengganu secara tahunan, dan berapa jumlah yang kita boleh negeri boleh supply kepada penduduk kita. Terima kasih. Terima kasih Bandar. Memang kita akui berdasarkan kepada pengalaman lepas, bila disebut sistem Lembu Pawah, ramai yang meragui kerana ada sejarah kegagalannya. Dan tentu sekali ada kebimbangan, takut kegagalan ini berulang semula. Dan kita sebenarnya sangat menyedari. Izinkan saya memaklumkan kepada Dewan apa yang sebenarnya kerajaan negeri sedang buat. Antara strategi kerajaan negeri ialah untuk membangunkan sektor penternakan di kalangan rakyat Terengganu dengan meningkatkan jumlah populasi ternakan yang berkualiti, sama ada full blood ataupun pure breed. Full blood maknanya baka yang asli 100%, pure breed ni baka yang asli sekitar 80%. Kerajaan negeri telah berusaha untuk mendapatkan sejumlah dana dan kita telah berjaya mendapatkannya. Dana ini kita nak pulangkan balik kepada rakyat, tapi bukan dalam bentuk wang tunai. Kita telah beli lembu, dan lembu yang kita beli ini disahkan pregnant tested in calf, ataupun dalam maksud mudah, lembu yang telah disahkan bunting. Dan bukan kerajaan yang nak bela. Kerajaan nak agihkan induk ini supaya baka ini boleh berkembang. Sektor peternakan ini sebenarnya berpotensi untuk berkembang bila kita agihkan kepada penternak tulen yang mempunyai semangat, ada jiwa dan kemampuan untuk menternak. Takrif penternak tulen dengan makna penternak mestilah aktif menternak, ada kandang, ada tempat untuk ambil sumber makanan dan beberapa kriteria lagi. Sebab itu bila kita agihkan lembu, memang kita menerima komplain. Sebab apa beri lembu kepada orang yang dah ada lembu? Saya maklum, kan yang kita beri ini bukan bantuan kebajikan. Kalau kita beri lembu kepada orang yang tidak ada lembu, macam mana dia nak bela lembu? Sebelum ini, punca kegagalan utama ialah Lembu Pawah diagihkan bukan kepada penternak tulen. Kita biasa dengar makluman daripada kaki tangan bawahan. Bila hantar lembu kepada penerima, Tok Perai siap tunggu dah. Ada yang diminta tolong sediakan tali lembu. Bila sampai tengok yang disediakan tali kambing. Tali lembu dengan tali kambing tak tahu nak beza. Macam mana mereka boleh berjaya? Maka lembu pun berpindah milik kepada Tok Peraih dan jejaknya gagal dikesan. Kemungkinan lembu dah bertukar menjadi gulai kawah. Inilah di antara punca kegagalan. Dan bila kita agihkan lembu ni kepada penerima, mestilah diikat dengan satu aku janji, dengan satu komitmen, kita tidak boleh terlalu lepas. Kerajaan tak minta banyak, cuma dalam tempoh 3 tahun, pulangkan balik seekor anak saja kepada jabatan. Tak kiralah anak yang keberapa. Kemudian ibu, induk dan anak-anak yang lahir selain daripada itu kekal menjadi milik penerima. Suatu syarat dan komitmen yang sebenarnya sangat mudah. Yang penting jabatan akan buat pemantauan dalam masa 3 tahun. Memastikan induk ni diternak dengan baik, bukan dijual atau disembelih.
ataupun lain-lain helah yang sebenarnya semua dah ada dalam minda kita. Jadi sebelum penipu nak menipu tu kita tahu dah apa yang dia nak tipu.